Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Okey, video kali ni aku nak buat audio system sikit untuk kereta aku ni Proton X70. Aku nak pasang DSP. Apa itu DSP? Korang kena layan video ni sampai habis. Sebelum aku meneruskan video ni, pastikan korang semua dah tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat bawah video ni. Sekarang ni aku on the way ke kedai. Tanpa melengah masa lagi, jom kita masuk gear D. Let's go! Ini bunyi sebelum aku pasang DSP. 88.2 di Alor dan Pulau Pinang. Hot FM dipijak pandaikan oleh SKV Mind Tropic. Hujan pula. Kunyah untuk tak bijak. Vitamin Mindan. Sebelum pasang DSP bunyi biasa je, tak ada power pun. Jom kita tengok hasilnya selepas aku pasang DSP nanti. Ini nak testing dulu nak setting guna laptop. Stevie Wonder, and he ain't got no vision. I done peep that shit you talking. I done seen your true intention. Yeah, I probably never give a fuck again. These niggas never seen 100 bands. Finna double back and hit that lick again. I'm lifted, I'm floating, I'm glitching, I'm gifted, I'm knowledge, I'm itching. Yo, when no smoke you job. Boleh off sana, off sini. Jadi saya boleh buat jadi dia punya suara saya boleh adjust sampai tengah atas. Jadi dia dulu punya suara dekat bawah semua tarik pergi atas. I'm gifted, I'm different. Pre-roll my dope, I'm lifted, I'm floating, I'm glitching, I'm gifted, I'm knowledge, I'm itching. Yo, when no smoke you jawsing, he flouging. Last week I was flipped up, now the bugs tucked, had to brush off, she wanna brush up. Nak sedap kena upgrade subwoofer pula. Aduh. What? Bro, what are you talking about, man? Speaker original ni tak berapa nak support dia punya bass. I mean, he got it on his hip. I ain't gotta go get it cause I've been having. It don't really matter. Okay guys, aku dah selamat sampai rumah. Bunyi audio ni pun dah puas hati. Cuma aku masih mengekalkan speaker original kilang lagi. Cuma bass je yang kurang berdentum lah. Twitter pun dah ada function, sebelum ni tak ada function. Bunyi pun dah mantap. Jadi itulah function
DSP. Dia boleh kontrol setiap speaker dan bunyi supaya bunyi tu lagi cantik ah. Untuk akan datang, insya-Allah mungkin aku akan upgrade subwoofer under seat. Oh my god. Wow. Saiz aku tak pasti lagi berapa, kena tengok space juga bawah seat ni. Banyak ke, sikit ke, besar ke, baru boleh kita pilih saiz lah. Aku ingat DSP tu pasang dekat dalam player, rupanya dia letak bawah seat juga. Aku rasa aku tak ada apa lagi nak kongsi dah dengan kereta ni. Kita tunggu next video aku pasang subwoofer. Okey, sebelum aku akhiri video ni, aku lupa nak bagi tahu aku guna DSP model brand Alpine. Model seperti mana yang korang tengok dekat thumbnail dan juga tajuk ah. Okey, aku akhiri video sampai di sini saja. Korang jangan lupa like, share, subscribe dan komen video aku ni. Ada sebarang persoalan, korang boleh drop je komen ke bawah. InsyaAllah aku akan reply komen korang secepat mungkin. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Bye. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Been down and I'ma get it right. Get on sight like.